Lampu camping ni punya best, percayalah cakap aku, satu je takkan cukup. Dia punya best lampu ni, aku sampai ada 4 biji. Yang ni aku tunjuk 2 je lah dulu. Apa benda yang best sangat? Okay, jom kita tunjukkan. Ini nama model dia, G800. Bateri dia ni built-in, dah siap ada dekat dalam. Untuk cas bateri dia, buka kat sini. Nampak tu? Type C. Terpaling buat dia best sebab jenis cahaya dia, geng. Dia ada 6 jenis mode cahaya. Cahaya dia nak tukarkan mode dia, kita tekan button ni. Satu putih, kedua makin lama makin kuning, dan dia total ada 6. Terpaling kuning. Nampak kan? Putih biasa dia ada. Kita tekan. Kalau korang perasan, sekarang ni lampu dia dah sangat kuning. Lampu dia ni boleh juga dicerah dan dimalapkan. Nak dicerahkan, nak dimalapkan, kita tekan button yang belah sini lama-lama. Ini dalam keadaan yang paling cerah. Kita tekan je lama-lama, dia akan menjadi terpaling malap sampailah dia berkelip. Cahaya yang paling malap contohnya ni, bila kita nak cerahkan, kita tekan je button ni lama-lama. Kita tekan, dia akan pergi terpaling cerah sampailah dia berkelip. Ini maksudnya dah terpaling cerah. Celah mana pula nak tahu cerah dia bagus macam mana, malap dia macam mana? Jomlah kita try test tengok dalam keadaan bilik yang gelap. Let's go! Pada pendapat korang, macam ni cukup ke tak cerah? Ini gambar depan-depan, okay? Bila kita on, sebanyak ni lah cerah dia, geng. Korang mesti nak tahu kan berapa lama dia ni boleh tahan. Ada yang dia claim dalam ni bateri 5000 mAh. Sorry lah, geng, kalau kau nak aku percaya. Tui! Mustahil body kecil macam ni, barang ringan macam ni, bateri 5000 mAh. Tak ada. Tapi aku memang dah guna mode yang paling kecil. Aku boleh bertahan selama 2 malam, lebih kurang dalam 10 jam. Sebab aku ni pendaki gunung, aku pakai setting yang paling malap, boleh tahan 10 jam, lepaslah untuk 2 malam. Dia kata boleh sampai 30 jam. Itu aku tak pasti. Tak pernah pula aku sampai 3 malam. Biasa 2 malam je. Bagi mereka yang guna full blast, dia orang kata boleh cecak 4 jam sahaja. Kat sinilah membuktikan yang bateri dia ni tidaklah seberapa besar. Sebab apa? Kalau buka cerah gila tu, dia boleh tahan 4 jam. Untuk aku sebagai campers dan juga pendaki gunung, aku memang nak pakai malap-malap. Aku tak perlukan cerah-cerah. Kaki ni pun dia style juga. Dia selain daripada ada bahagian magnet 2 ni, dia ada carabiner untuk digantungkan. Dia ada ruang skru untuk diletakkan kaki yang lain. Dia datang tak siap lah dengan kaki segitiga ni. Kaki segitiga ni kebetulan aku ada. Itu hari dia soal laju. Kali ni aku tak tahu macam mana. Apa-apa, good luck.